Apakah amalan yang baik di dalam bulan Ramadan? Kalau tanya gini senang ni. Dia kita beramal ni untuk akhirat. Macam-macam tak? Semayang, puasa, zakat, sedekah, zikir, selawat, mengaji dan sebagainya. Semua baca Quran dan sebagainya. Semua molek belaka. Jadi amalan-amalan itu buatlah sepanjang tahun. Kalau nak tanya. Cuma bila datang bulan Ramadan, lebih lagi banyak dari bulan lain. Tu je, tak pelik. Bukan bulan Ramadan bulan pelik. Kita dah salah anggap bulan Ramadan bulan pelik. Apa tak buat bulan lain, buat bulan Ramadan. Tak betul. Melainkan ibadat khususiah seperti sembahyang tarawih. Tak ada bulan lain. Mana ada orang sembahyang bulan Rejab. Tarawih. Okey. Contohnya bulan lain, kita baca Quran sehari 2 bulan. 2 bulan ni 4 muka surat. Sudah cukup. Faham? Nabi kata man qara al-Quran fi yawmin wa lailin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat, tidak lagi tersurat dalam nama orang-orang yang lalai. Tapi bila datang bulan Ramadan, lebih banyakkan lagi daripada 2 helai. Kalau boleh 10 helai 1 juzuk. Imam Mujahid rahimahullah taala, Imam Salafus Saleh, imam ulama tafsir, bukan Kuala Lumpur tu, Imam Salafus Saleh. Okey, dia ni kalau bulan-bulan lain 11 bulan dia baca Quran 3 hari sekali khatam. Bila bulan Ramadan, siang sekali khatam, malam sekali, 2 kali khatam sehari. Tu semua tu karamah kemuliaan Allah. Kerana dia terlalu kasih pada Al-Quran. Nampak? Tu orang-orang hebat lah yang baca Quran banyak. Jadi kita gitu lah. Bulan lain kita sedekah RM1 sehari. Bulan Ramadan RM10 sehari. Itu maksudnya. Tak ada amalan pelik.